Assalamualaikum. Domo di siko. Hari ni tadi aku nak tengok head ni. Head ni aku nak kena taper ikut saiz piston yang aku dah ribur balik. Blok aku dah ribur balik saiz ni. Saiz 55. Sekarang head ni saiz 52.5, saiz standard dia. Jadi aku nak kena taper saiz 55mm. Tadi aku dah kira compression ratio standard pakai ni. Compression ratio standard, tapi yang dah potting ni lah. Kira aku dah potting, lepas tu pakai head standard dengan saiz 55mm. Ni lah pengiraannya. Bapak berancai. Tadi aku kira yang standardnya mana ni? Yang standardnya dapat sisi head ni 12 ml. Lepas tu sisi motor ni ditambahkan dengan 12 sisi head, bahagikan dengan 12. Ini full CR dari stroke dari bawah sampai atas TDC BDC lah, benda dah. Aku dapat 9.3 banding 1. Yang ni full. Lepas tu yang bawah ni aku dah kira yang ni ni standard. Ni standard. Aku tak ni lah, apa, yang belum korek lah. Sisi dia daripada top, bukan daripada top, daripada penghujung ni, penghujung exhaust ni sampai ni atas. Ni sini sampai sini. Sisi dia berapa? Aku kira tadi. Yang ni standard yang belum korek 63.86 cc. Tambah dengan sisi head 12 cc bahagi 12. 12 ni pun sisi head juga. Dapatlah 6.32 banding 1. Tapi dekat dalam kertas dia tulis dia punya compression ratio je 6.5. 6.5. Betul lah. 6.5 banding 1. Jadi yang ni dah kira dah apa? Sisi yang dah ribur lah, jadi 55mm, piston 55. Full CR dia 109 ni, sisi motor tambah dengan sisi head 12 cc bahagi 12. Jadilah 10.10 banding 1. Ni full dari bawah, dari TDC hingga BDC. Aku pun tak tahu sangat TDC BDC ni. Yang aku tahu pistonnya duduk paling bawah, lepas tu duduk paling atas. Jarak tu berapa? Dia punya jarak tu lah yang kita ukur untuk full lah. Lepas tu yang actual CR ni dari yang tadi aku tunjuk, dari bahagian atas ni, di bahagian sini sampai bawa ke sini. Kau nak elok ikutkan ukurnya pakai dudukkan dekat ni, dekat motor kan ada piston, jadi kita boleh ukur. Tapi ni aku ukur lebih kurang sini sampai sini. Biasanya ada jarak 0.8 ni kat dinding ni, sini sampai sini. Tadi aku kira sisi dia jadi ni tengok ni. Ni yang full dari bawah ni sampai atas ni. Yang actual dari sini ni lubang exhaust, dari sini sampai atas ni. Tadi aku kira ini yang dah potting dah potting tadi 27 panjang dia. Yang 46 ni stroke standard. Stroke standard V100 46mm. Lain kalau korang dah jack, kalau jack 1mm dah jadi 48. Yang ni 27. Dari top atas lubang exhaust ni sampailah kau punya top apa tu, piston. Aku cakap pun aku tak tahu korang faham ke tak.
Aduh. Lepas tu sekarang ni actual dia. Ini sisi dari yang apa, atas daripada lubang exhaust tu lah. Yang apa tu, yang ni sampai sini aku dah kira sisi dia. Ni dia punya rumus dia, pi r 2 kuasa 2 kali panjang bagi 1000. Ini itulah dulu malas nak belajar ni. Time kat sekolah, ambil kau. Sekarang sibuk nak belajar pi r ni. Dulu tak apa-apa pi r ni kan. Sekarang guna pula. Ini contohnya. Ni aku tengok ada member buat ni. Ni contoh je. Pi kali r ni radius, berapa besar korang punya piston, bagi 2. Lepas tu kuasa 2 darab dengan panjang. Panjang ni, atas ni sampai bawah ni. Yang ni lah. Kalau korang nak kira sisi motor macam ni lah. Ni panjang dia dengan saiz piston berapa, radiusnya bagi 2 lah. Saiz piston bagi 2, jadi radius pi r. Macam tu lah. Jadi sekarang aku nak yang ni, sisi ni aku nak ukur yang ni lah, 27 ni. 27 dapat sisi 64.15 kali 12, sisi head bagi 12, jadi 6.35 banding 1. Lebih kurang je kot dengan yang standard ni. Tapi tak boleh ni, aku nak kena taper sikit. Pasal kalau tak taper nanti dia knocking kat sini, piston kena head, habis jenuh. Dia besarkan sikit je ni, dalam 1.5 sebelah ni, 1.5 sebelah sini kot. Tarik balik. Lepas tu aku nak head ni, aku nak potong 1 mm. Aku nak tinggikan sikit compression ratio. Dapat 7 pun cantik lah, 7 banding 1 kan. Manis-manis lah tu. Kalau 6.5 ngam pun, 6.6 pun ngam gak. Sedang-sedang elok untuk motor tu stroke lah. Untuk motor tu stroke 6.5 tu cantik lah untuk buat harian. Kalau dapat 6.5 pun cun gak lah. Ngam-ngam 6.5 ke 6.6 ke. Limit sampai 7 lah kot. Kalau dah 7 lebih tu, aku nak kena taper lagi lah. Taper lagi biar sisi dia naik sikit, baru enjin tahan. Okay. Sekejap lagi aku nak pergi kedai atuk. Aku nak potong head ni. Tak tahu dia ada ke tak ada ni dekat bengkel ni. Okay, jom lah. Aku siap-siap dulu. Korang jangan tengok. Ini tulisan paling seni ni. Ada, okay. Jom gerak dulu. Okay, aku on the way nak ke bengkel atuk ni. Aku nak tu apa, nak taper head tu sikit. Okay, ni dah nak sampai ni, dah masuk kampung.
Okey, sekarang dah siap. Dah potong ni 0.75mm. 0.75mm. Dah buat taper 55mm. Ada squish band. Sebelum ni tak ada. Dah polish. Okey, dah selesai. Aku nak balik lah. Aku nak kira compression ratio ni berapa pula. Okey. Nanti apa-apa aku sambung. Korang sebelum tu jangan lupa subscribe, komen dan share. Okey, gerak lu. Okey guys. Hari ni aku dah buat taper ni. Dah potong sikit. Head ni 0.75. Dah buat taper saiz piston 55mm. Okay. Dah buat ngam 55mm. Okey. Hari ni aku nak kira pula anggaran compression ratio untuk head ni berapa. Pasal yang standard pakai head standard aku dapat dalam 6 point mana 6.32. Salah. Mana alamak. Tak jumpa. Betul. Yang standard 6.32. Size standard dengan head standard. Lepas tu size 55 dengan head standard. Kalau tak taper, tak buat benda lah ni, 6.35. Sikit je beza dia, lebih kurang je. Ni aku nak kira yang aku dah buat pula. Okey. Sebelum tu aku nak ni. Okey, aku dah letak setup macam ni. Ada plug macam ni. Okey, pasal aku dah tulis CC aku tadi dah pakai 55mm punya piston, jadi 109.3. Nampak? 109.3. Lepas tu actual CR dia 64.15. Actual CR ni daripada atas lubang exhaust, kira dia dah tertutup semua, dah tak ada lubang lah, sampai dah top. Sampai piston top tu dia punya ni. Aku tinggal tulis dia punya CC head berapa ni. Okey. Sekarang aku guna pincang gari ni 50ml. Maksimum 60ml. Masukkan ni. Macam yang sebelum ni aku buat, tapi aku tak tunjuk. Okey, kita sedut dulu. Kita masukkan benda ni dalam 20ml lah. Dia punya minyak ni dalam 20ml. Sorry. Oh, Bapak terjerit. Okey, lebih kurang 20 ml. Anu dulu. Dah mak minyak dah pula. Okey, ni dah 20ml. Kita tulis berapa ml mula-mula kat situ. 20ml. Nanti kita tolakkan dengan berapa yang ada tinggal kat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tidak. Mengapakah?
tak tahu tepat ke tak tepat ni. Aduh. Tak tepat lah. Yang sikit-sikit tu lebih kurang halal lah Okay. Aku sekarang ada 9 ml lagi dalam ni. Jadi 20 tolak 9. 20 ml tolak 9 sama dengan 11 ml. Macam sama dengan yang standard kan. Jom kita tengok sekejap. Oh tak, ni kurang sikit. Yang standard 12 ml. Yang ni ada 11 ml. Okay, jadi kita boleh, dia punya ni cc tambah dengan cc head bahagi dengan cc head, dapatlah compression ratio. Yang ni full CR. Full CR ni dari bawah, dari piston bawah bawa ke atas, cc korang berapa. Senang cc motor korang lah berapa kan. Kalau dah jack road apa benda, kena kira lah cc berapa. Yang ni daripada piston tolak sampai dah tertutup semua lubang-lubang yang ada tu, dah last penjuru lubang exhaust tu, dia sampai ke top tu, cc yang ni. Okay, jomlah kita kira. Okay, aku dah dapat sekarang dia punya compression ratio untuk head yang dah buat ni. Ada up sikit lah. Macam yang aku nak dekat 6.5 ke atas lah. Ni tak sampai 7. Rasa manis-manis ni. Untuk lock boleh jalan jauh lah, bukan untuk main sekilo ke apa. 6.83 banding 1 actual CR compression ratio. Kalau full CR 10.9. Yang bandingkan yang hari tu pakai head standard tak buat apa, dengan CC yang macam ni dapat 6.35. Yang ni 6.83. Ada meningkat lah. Harap-harap dia punya kuasa pun ada meningkat lah. Tapi kalau korang pakai head standard dengan saiz 55mm ni, untuk knocking tu, kemungkinan besar knocking tu ada lah. Pasal dia punya lubang head tu kecil, korang punya piston besar, jadi dia ngetuk lah kat tepi-tepi tu. Boleh pecah lah piston kan. Macam-macam boleh jadi lah. Jadi korang kena buat besarkan sikit dia punya lubang taper ni. Ni taper ni. Lepas tu yang baru ni ada squish band. Sebelum ni head ni tak ada squish band. Kalau korang nampak, ini dia squish band dia. Tapi sikit je lah. Kalau macam motor-motor lain, luas squish band ni sama dengan luas yang tengah ni. Kalau korang perasan, dia punya squish band tu lebar sikit lah daripada ni. 50% lah daripada luas. Dari luas permukaan ni, squish band tu sama luas dengan yang tengah kawah dia. Luas dia bukannya dalam isi padu dia. Dia punya luas. Tapi yang ni sikit dia. Mungkin untuk RPM tinggi sesuai kot ni. Orang kata lah, aku pun tak faham sangat. Kalau squish band 40%, kawah 60% untuk RPM tinggi. Tapi yang ni squish band dia berapa persen je ni? Sikit je ni kan. Kalau 50% tu untuk bawah ada, atas ada lah RPM. Orang kata, aku pun tak faham sangat. Tu aku dengar cakap orang. Okay, inilah kita punya result dia, 6.83. Aku bajet kalau nak dapat 7 lagi manis kan. Tak apa, dapat 6.83 kan. Compression tinggi sangat.
asyik jam, panas je kan. Pening enggak. Jadinya cukup ni kot. Cukup. Janganlah melebih-lebih. Mungkin kalau aku potong lagi 0.25, jadikan potong 1 mm, dia punya compression ratio boleh dapat 7 kot. 7 ke 6.9 ke. Ini pun buang sikit. Beza dia 0.5 agak beza dia. Lebih kurang. Itulah. Okay, sampai sini dulu lah video untuk ni. InsyaAllah nanti aku siap pasang, aku akan tunjuk dia punya performance macam mana. Mungkin aku nak buat exhaust pula. Tengok lah. Exhaust pun nak kena belah tu. Aku tengah tunggu modal nak belah exhaust. Tak tahu nak hantar kat siapa. Okay, korang jangan lupa subscribe, komen dan share. Okay, gerak lu. Lagi satu lupa. Yang mana yang otai-otai kan, kalau aku silap apa, sorry. Tolong betulkan aku. Aku baru first time, baru belajar benda-benda ni kan. Okay, gerak lu. Assalamualaikum.